Dia nak kena laju ke nak pelan? Lahan je. Separuh air, separuh air. Oh, tak payah bawah. Ya, di separuh air. Tapi kalau ada batu, batu gelap. Tenggelam, tapi karau, kalau main karau kan, separuh air je. Taruh ke atas. Ha. Kalau karau, kalau seret boleh, tapi dia setengah. Dia tak sampai bawah. Baling SP, jangan sampai dia jatuh sampai bawah. Separuh air. Separuh air gulung slow. Nanti dia bawah tak? Dia tak turun ke bawah, dia main tengah-tengah air lah. SP ni macam ni kan, abang letak kan. Dia duduk setengah air. Dia tak duduk dekat bawah. Kalau abang main dasar, selalunya kaci atau jenahak atau senangi yang ambil. Kalau siakat ni selalu separuh air. Kalau betul tak ada separuh air, baru dekat bawah.